memulakan acara majlis, alangkah indahnya, alangkah mulianya dapat kita bersama-sama mendahului dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan bersama-sama juga menadah tangan memohon doa untuk kesejahteraan pengantin dan juga keluarga. Tangan buluh panjang 10, mari dijolong sarang penyerang. Angkat tangan jari 10, doa di pohon agar selalu. Kedua ibu kami serta keluarga kami, ya Allah yang maha pemurah, berkatilah perkawinan mereka ini seperti mana Engkau memberkati perkawinan junjungan kami Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah, sebagaimana Engkau memberkati perkawinan kami. Ada nanti teruskan lagi bersama berbagai acara-acara lainnya. Alhamdulillah yang boleh kita simpulkan majlis pada hari ini adalah berjalan dengan baik, dan alhamdulillah semua yang terjadi adalah semata-mata dengan izin dan juga kehendak Allah. Hadirin dan hadirat yang dihormati, maka selesailah acara salam restu kita pada hari ini. Terima kasih kepada para hadirin yang sudi memeriahkan lagi majlis. Dan seterusnya, mengambil kesempatan ini, mari sekali lagi sama-sama kita mendoakan agar Raja Sehari yang kita raikan pada hari ini berpanjangan jodoh mereka sehingga ke penghujung usia. Puan dibawa ke guna ledang, dibawa dengan penuh beradab, pinggan dan mangkuk telah terhidang, kini masanya makan beradab. Majlis beralih mula ke acara yang seterusnya. Dengan ini, dengan penuh beradab, dengan undangan diraja, dijemput pasangan mempelai, diiringi ahli keluarga terdekat untuk bersama-sama tampil dan seterusnya memenuhi singgasana juadah makan beradab. Okey, pada kamera kita buat formal dulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, buat freestyle, buat minila, buat minila, minila, buat minila, ayo buat minila. 1, 2, 3. Okey, family hug, kita peluk, peluk. Mak peluk anak-anak, peluk ayah. Okey, family hug. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Okey, ada lagi. Okey, mak ayah stay. Saya nak jemput adik-beradik kepada pengantin lelaki. Saya nak family utama kepada pengantin lelaki kita. Velocity, okey, Velocity 1. Velocity 1. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Seterusnya saya buka ruang dan peluang. Mungkin ada ahli keluarga, gruping-gruping kecil yang ingin bergambar dengan pengantin. Dipersilakan. Okey, itu dia tadi ada 5 anak semua yang masih lagi bersama dengan kami dekat sini, para hadirin hadirat yang masih lagi bersama-sama di majlis perkahwinan di antara Nur Hadayatul Asyirah dan juga pasangan Nur Haji sejoli iaitu Muhammad Izwan. Terima kasih kerana kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami di sini. Okey, begitu kerana jam masa menunjukkan pukul 3.29 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Betul, alhamdulillah kalau kita dapat imbas kembali daripada seawal jam 11 pagi tadi kita dah menerima ramai kunjungan daripada para tetamu, dan sehingga kini juga kita masih menerima kehadiran para tetamu. Diucapkan sekali lagi kami mewakili pihak tuan rumah Encik Mahmud bin Saleh dan juga Puan Khamisa binti Johari mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke majlis pada hari ini. Ya, betul. Jadi alhamdulillah juga sebentar tadi kita dah dapat menyaksikan acara-acara yang sedang berlangsung, seperti barakan kedua mempelai kita bersama dengan palang kompangnya. Ya, betul. Pasukan kompang jeram daripada otai-otai kita daripada pasukan kompang jeram. Ya, betul. Dan kemudian diteruskan pula dengan upacara salam restu. Lepas tu dengan makanan beradab serta Motokek pengantin. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Itu semua ialah hasil kita sama antara kita semua, daripada pihak catering, daripada pihak rela, daripada saudara mara dan juga mereka yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Terlepas juga pada abang fotografer kita. Ya, betul. Abang fotografer kita yang sporting betul hari ini. Alhamdulillah. Hari ini sekarang sedang sesi yang sedang berlangsung di atas pelamin, sesi bergambar. Dan bagi mereka yang mungkin hendak berasal pulang, kami mengucapkan ribuan terima kasih lagi kerana sudah hadir ke majlis pada hari ini, dan juga semoga kami doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi anda tuju. Sebab kita tahu bang, hari-hari minggu macam ni biasanya kita ada 2-3 kenduri. Orang Jawa bagi kondangan, betul bang? Kondangan.
sekolah ni nak pula hujung minggu. Ibu ayah kita pun cuti. Kena pula ngam-ngam hujung bulan lagi. Ya betul. Memang ngamlah orang jaga untuk pergi meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Ya betul. Dan nak lupa juga terima kasih juga kepada pihak catering, iaitu FH Event Catering yang menyediakan segala perkhidmatan dan cumbuan jamu sira kita pada hari ini. Ya betul. Dan jika anda suka dengan makanan yang dihidangkan oleh FH Catering ini, anda boleh terus berhubung dengan pihak pengurusan mereka, ataupun lebih senang anda boleh ambil flyers ataupun pamphlet yang telah diletakkan di atas meja buffet. Ya betul. Yang pastinya makanan-makanan dia memang cukup sedap, enak dan kena dengan selera kita. Alhamdulillah. Dan lupa juga terima kasih kepada ahli keluarga, sahabat anda mungkin yang turut menyumbangkan makanan-makanan sampingan. Seperti kita nampak dekat belakang tu tidak ada aiskrim, tidak ada puding. Ni kan kuih-muih. Alhamdulillah, terima kasih. Satu porsi rezeki yang sangat baik. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sedang hadirin dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ketika ini jam membawa kita kepada pukul 3.55 petang. Dan di sini juga kita telah pun menghampiri penghujung majlis ini. Dan sebelum kami melaporkan tirai tugasan, di sini kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang terutama kepada pihak tuan rumah yang sudi mengundang dan seterusnya abang beri kepercayaan penuh kepada kami untuk mengerjakan majlis ini dari awal sampailah ke penghujung tugasan kami ketika ini. Dan seterusnya segala perniagaan yang tidak terhingga juga buat seluruh warga pertugas majlis, pasukan catering, juru kamera dan seluruh jentera-jentera kerja untuk majlis pada hari ini secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih banyak-banyak di atas seluruh kerjasama yang telah anda berikan pada hari ini. Tanpa kerjasama daripada anda, tidaklah majlis pada hari ini berjalan seperti yang dirancangkan oleh tuan rumah kita. Dan hanya Allah saja yang mampu membalas segalanya. Kepada pengantin baru kita, diucapkan selamat pengantin baru dan doa daripada kami agar raja sehari kita pada hari ini bakal berpanjangan hendaknya jodoh kalian sampai ke jannah. Dan sampai di sini sajalah tugasan kami. Dan seandainya daripada awal kami bertugas sampai ke saat ini ada tersalah pandang, mulut tersalah cakap, duduk tersalah tempat, nama tersalah panggil di sini dengan rendah hatinya, dengan rendah dirinya, kami memohon ampun dan maaf dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Semoga kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Pergi ke dusun memetik kelapa muda, sekelapa bali, jali disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali.